Assalamualaikum, welcome back to Amri Zaidi channel. So hari ni saya hijack dia punya konten. Sebab apa, dia tengah beli burger. Nampak tak? My man tengah beli burger. Sekarang dia baru bangun. Sepatutnya kita orang shoot petang tadi. Saya tunggu dia. Lepas tu saya pun tertidur. Jadinya kita terpaksa shoot malam. Saya rasa saya cantik lah hari ni, not wearing a makeup. So konten hari ni saya tak tahu nak buat konten apa, sebab tunggu dia datang. Tu I want a big boy, give me a big boy. Tak nak, sikit perut. So memandangkan aku sekarang bersama Una. Yelah, nak bersama siapa lagi? Jadi aku ada terfikir sebenarnya. Bukan terfikir lah, aku macam terlintas di otak. Dari kau tahu kan? Dari macam filo. Dari first lagi kan aku mau berpartnership dengan kau kan Una. Okay. Walaupun ulang-ulang benda ni aku bagi tahu. Aku mau bagi tahu juga. Ya, aku bagi tahu kau yang time tu aku terfikir yang kalau aku berpartner dengan kau, aku ada plan mau buat apa gitu. Tahu? Mau buat apa? Inilah ni aku mau bagi tahu kau plan aku time tu. Kali ni aku akan bagi hang bercakap je, aku takkan potong. Sebab orang marah lah aku tak bagi hang cakap. So in case time tu first partnership aku adalah kau, aku memang ada plan sudah mau buat apa dengan kau. Dan plan tu adalah ini. Segmen ni kita panggil satu hari satu pasar. Satu hari satu pasar. Satu hari satu pasar. Satu apa tadi? Satu hari satu pasar. Okay, tapi aku rasa aku tidak akan buat satu hari satu pasar, aku akan buat satu minggu satu pasar. So setiap satu minggu tu aku akan temankan kau untuk beli barang. So maksudnya dalam seminggu tu aku mau kau bagi tahu aku apa yang kau mau masak. Satu menu. So hang yang request. Ya, aku yang akan belikan kau. Wah, banyak yang cantik. Iyalah. Mari request hang yang laki aku. Nak request. Mesti aku laki kau dulu kan baru aku boleh request. Semestinya. Jom kita kahwin. Una, setiap kata tu adalah doa tahu. Tapi anak aminkan je. Amin. Biar hari-hari tengok muka aku kan. Dia berkelain sangat dengan aku kan. Ni, kita fokus dengan kita punya satu minggu satu pasar ni. Kau setuju kan tak? Setuju? Setuju, cakap setuju. Setuju. Cepat. Setuju, cakap setuju. Segafu. Jangan buat lawak perlis lah sini Una. Biarlah, hang boleh buat lawak sabar. Kenapa aku tak boleh buat lawak? Cepat. Setuju kan tak? Setuju. Tak ada point lah tu nak cakap. Dan betul-betul ni. Betul lah, apa yang tak betulnya? Sebab kau kan macam kau kan memasak. Kau orang kalau sebut pasal masak dia mesti ingat kau. Yelah, sebab kan sebelum ni kan dah tak ada orang yang masak. Tapi kau yang memasak kan? Betul kau yang masak? Kenapa semua tak percaya yang aku masak? Nah, ini pertanyaan. Aku nak cakap aku tak percaya pun. Ini pertanyaan. Memang aku masak lah. Nampak sangat tak tengok konten ni. Every Sebab time kalau aku masak, aku akan shoot montage masak dulu. Faham. Tapi kalau aku tengok konten kau, aku dah tiada masa untuk tengok kau masak. Aku mau tengok kau je. Semacam hati coba pikir kembali dan kita duduk cari karena alasan tak tabari. Itu begitu. Ikutlah konten. Mana nak tengok sangat. Ikutlah konten. Kau setuju kan tak? Kau rasa aku boleh ke beli? Setujulah. Tidak buat apa sekarang ni. Aku ada dekat sini di sisi kau. Memanglah sebab kau perlu ni bagi ni. Apa. Hang daripada itu dia ulang bagi kerjasama. Aku dah cakap. Sekarang ni 5 minit dah kita intro ni. Kita nak buat apa sebenarnya? Satu hari satu pasar. Satu minggu. Satu minggu satu pasar. Kalau hari-hari aku mau belikan kau barang mentah tu, kau kira aku laki kau? Ha? Kalau tahu pun cepatlah. Ya, sekejap lagi kita akan pergi. Tapi hari ni kita nak akan pergi pasar. Kita pun dah tergelak tu sekarang ni. Kita bukan dekat pasar. Ya, sebab sekarang pun gelap sudah. Mana ada pasar buka? Pasar pagi-pagi je. Yang sida aku tadi ni.
So mungkin kami makan dulu sekejap, lepas tu nanti kita pergi beli barang sama-sama lah dulu. Untuk first content 1 minggu, 1 pasar ni, aku perlukan kau. Kita pergi sama-sama. Nanti next nanti aku belilah sendiri. Okay. Lulus nak okey ah? Ya, okay je mau. Kau sini sikit. Apa ni? No, mau jauh-jauh dari aku, nanti orang fikir kita bergaduh lah. Siapa je nak kisah pasal kita? Mana ada orang kat sini? Ada tu pakcik tu duduk mall sambil dia dengar lagu tu. Pakcik kau cakap je. Tak ni nak buat kerja apa ni? Nak dekat-dekat dengan aku. Kau nak cari pasal. Okay, jujur lah, aku ada satu persoalan untuk kau. Apa? Kau happy ya partnership dengan aku? Jujur ya, jujur. Kalau ndak happy bagi tahu, kalau happy bagi tahu. Okay, dari pandangan hang? Aku perlu jawapan dari kau dulu. Aku mau kau jawab tu. Juga daripada pandangan. Ya, bagi tahu dulu. Kau happy ke tidak? Kau happy kau sudah terkubur sebab sepatutnya Tak cakap pun. sebabnya partnership ni direalisasikan pada awal-awal dulu. Tapi itulah kan apa yang orang cakap, tak semestinya kan orang pernah cakap apa yang kita nak tak semestinya kita miliki. Siapa yang cakap tu? Siapa yang cakap? Orang lah. Orang mana? Orang mana? Orang-orang mana-mana je lah. Selalu ayat tu memang ayat tu ada lah. Okay, Zai. Apa kau cakap? Betul lah aku cakap. Gaya ni. Orang mana yang cakap? Orang lah ni FYP yang dah cakap gitu. Tak semestinya apa yang kita nak kita harus memiliki. Kita boleh miliki kalau kita usahakan. Usaha apa? Aku usahakan kau ke? Untuk apa? Kau tak tahu dalam diam aku usahakan kau sebenarnya. Oh, suminya. Usahakan aku. Ada cominya. Betul. Yalah tu. Aku usahakan kau dalam doa, kau tahu. Takut. Sebab tu kau tahu, doa aku dimakbulkan, tahu kan? Padahal aku tidak usaha untuk kau pun langsung. Mana satu ni? Maksudnya depan maksudnya aku tidak bagi effort yang aku mau nampakkan yang aku mau kau, faham tak? Semua tu hanya di belakang. Sebab tu aku rasa macam tak apalah. Dia perlu fikir masa depan dia juga. Apa dia seorang je kan ada motor, dia tak tahu tahan ada motor. Dia tak tahan. Jangan cerita pasal tu. Ada yang corner macam mana? Sangat lutut ke? Ajak Rifat. Dah tadi kau cakap pasal masa depan. Iyalah betul. Kenapa ambil tahu pasal dia? Sekarang kau cakap pasal masa depan ni. Aku nak bercakap dia potong. Sekarang aku jadi masa depan kau sini. Kau happy ya? Happy kan tak? Masa depan macam mana? Masa depan ni dia maksud dia ada banyak. Dah happy kan tak? Kau jawab dulu soalan tu. Kok nampak je masa tak happy, nampak je masa sama tu, tapi Sukalah. sukalah. Siapa yang tak suka kalau daripada awal orang yang aku aim je masuk. Aku pun suka kau. Aku tak dengar kan? Ada makan apa ke? Ada makan apa? Demam ke? Makan apa tadi? Apa tadi? Kau suka ke? Aku suka kau. Tak suka. Yeah. Tak payah. Nanti kalau ada suka-suka ni, habis berbual ke kita sekejap ni. Janganlah, tolonglah. Nanti kalau kita suka sama suka, nanti kita tak boleh profesional. Siapa cakap? Apa cakap? Aku boleh handle, jangan risau. Apa tak boleh handle? Urusan kau lah, kau nak boleh handle. Urusan aku. Betul sukalah aku suka kat hang. Hang sukalah. Hang sukalah. Jangan buat aku gini, Una. Aku terancam lah aku rasa. Dia buat aku macam ni. Dia buat saya macam dia. Apa tiba-tiba? Patut orang cakap hang ni cringe. Ish. Tak, sekarang ni nak buat apa ni? Tapi kau suka kan? Cringe pun kau suka kan? Tak suka, tak minat. Tolonglah bagi tahu nak buat apa ni sekarang ni. Kita ni daripada tadi tau duduk kat sini ni. Tak, dengan apa yang terjadi semua ni, Una, kau terima ke dengan hati yang terbuka? Ya Allah, aku tak pernah menolak sesiapa yang... Okey, andai kata
Tuhan satukan aku dengan kau. Apa benda ni? Apa benda ni? Aku tak ada barang tak nak balik ni. Kau okey je lah maksudnya. Apa ni? Kau okey je lah. Satukan macam mana? Satukan aku dengan kau. Apa ni? Mana iPad apa ni? Ha? Aku tak ada point dah macam ni. Ada buat apa macam ni ya? Tolong ya. Ha? Aku tahu hang betul dah hanya terdesak sangat dah. Ha, hang jangan dah. Kau nak mau lah. Tak nak hang kata aku. Kau ingat kau tes aku lah? Betul. Aku tu psycho kau je. Kono nak seko. Ingat aku makan dengan ayat-ayat boya macam hang ni. Muka hang ni pun aku dah jumpa macam-macam lelaki dah. Boleh tahu dah. Baru je awak cakap muka aku macam Nizam Zaidi. Yalah, aku pula minat Nizam Zaidi. Tak tahu pula tiba-tiba dapat pandang muka macam Nizam Zaidi. Tapi panggil tu tak. Nizam Zaidi lagi handsome. Yang penting gigi dia serata. Tak ada yang salah parking. Kau try lah ni kalau dapat. Ha? Kau try lah Nizam Zaidi kalau dapat. Yang kau boleh Buat apa nak dapat? yang kau boleh try dia kalau aku yang kau boleh dapat sekarang aku je. tak tahu cakap apa nak try dia sebab sedangkan aku dapat hang. Kau yakin-yakinnya boleh dapat aku kau ni. Kita dah ada partner, kenapa? Hang tak yakin aku. Hang jangan sampai aku buat hang. Partner lah. Jangan cuba-cuba. Partner lah. Jadi dah kena tu, angau Jangan main-main dengan penangan orang utara, okey? Kau jangan letak apa-apa dalam makanan kau. Ha? Jangan letak apa-apa dalam masakan kau. Sebab tu dia nak kata makanan aku sedap. Balik-balik Sudah dia kau ingat aku kan. kau cerita apa ni? Kau tengok. Dia aja sembang 7 minit dah daripada tadi. So konten ni saya nak bagi challenge dekat dia. Tapi bukan sekarang saya nak cakap. Saya tak surprise. Nanti kita dah ada dekat atas baru kita cakap kat atas mana kat kedai lagi. Okay. Sekarang ni dia tak tahu saya nak perkenal dia apa. Sebab saya fikir konten saya nak buat, saya tak tahu nak masak apa. So jumpa dekat atas lagi. Okay korang? Dah ready ke? Kau cakap apa dengan orang ni? Jangan bagi tahu yang kau jatuh cinta sudah dengan aku. Kepala otak hang. Lambat lagi nak jatuh cinta dengan hang. Ada Maksudnya lah. kenapa perlu berbisik-bisik? Ha? Kenapa perlu berbisik-bisik? Mana boleh rahsia. Kena bisik-bisik lah. Kau jangan Nak bagi dengar tahu. semua benda. Kau jangan bagi tahu orang benda yang tidak sepatutnya orang tahu. Apa dia? Jatuh cinta? Lambat lagi nak jatuh cinta dengan hang. Biarlah kalau jatuh cinta apa bagi tahu je lah semua orang. Biar orang tahu. Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya cinta itu? Cinta itu kan tidak salah. Cinta itu kan tidak salah. Okay. Dah lah cinta-cinta geli lah tu. Jom lah pergi nak atas. Jom. Nanti kena tutup. Jom. Orang tua-tua minum kerek susu. Lalu orang tua-tua dia minum kopi, Nescafe. Supaya Tapi mata orang aku tua terang. ni Supaya mata aku terang boleh tengok kau. Geli ya. hang buat kat aku boleh. Bila aku buat kat hang geli. Dah aku geli tengok kau punya dahi. Aku dah tarik sampai ke bawah dia ni. Dahi hang dengan dahi aku ni sama je. Okey, letak. Okey. Okey, ni kasih kat dahi aku. Okey, kita letak berapa jari. Letak sekarang jari hang berapa? Sama je. Sebab tu kita ditadikkan bersama. Sama kau yakin-yakin sama kau punya tu lebih lah. Hang tu sama naik dengan aku. Selok sikit rambut tu. Empat jalan lah. Dahi macam ni orang cerdik tau. Kalau kahwin dengan aku, anak-anak semua cerdik tau. Setahu aku yang dahi-dahi gini ni dia Tak nak dengar. Tak nak dengar. Dia lagi semua. Mana kau? Yeah. Saya hati kau. Kita sudah sampai di pasar. Tapi ini bukan pasar, ini nak pasar pasar. raya. Sini Pasar lah ni, pasar raya. Ya, pasar raya. Wah, memang suka buat vlogging depan orang ni Ha? Okey. Biar semua orang tahu yang aku sama kau. Habis aku nak sama dengan siapa lagi dengan Tok Abang Gak tu. Okey, so sekarang ni tadi aku bagi tahu kat depa. Dia bagi tahu pun saya bagi tahu apa geng. Kau turunlah sikit, orang dah pendek. Tadi ni, sekarang ni kita nak cari. Nak tolong aku cari barang kan? Tapi besok aku tak tahu nak masak apa.
Tapi kalau cari barang saja kan boring kan. Hang kata tadi apa? Hang tak nak aku kan. Sekarang ni aku nak challenge hang pergi cari barang semua yang aku nak besok. Iyalah apa? Kau mau masak apa ni? Kau jangan pandang aku sebelah mata lah. Pandang dua-dua mata pun tak nak lah. Nurul Husna. Ya, Mama Ismail. Cepat, besok kau mau masak apa untuk dorang? Aku tak nak masak besok, tapi aku nak buat benda lain. Cepatlah. Kenapa nak jawab cepat? Okey, sekarang ni. Kenapa kau mau lama-lama dengan aku? Ha? Kau mau lama Tak, sekarang ni kita nak buat challenge. Saya nak suruh dia pergi cari barang. Okey, korang? Tapi barang apa yang kita nak? Jangan terlampau besok, depan. Tu. Biarlah. Biarlah sebab aku comel malam ni. Saya nak buat hotel esok. So saya nak dia cari barang. Tapi barang ni kalau hang salah, aku denda hang ah. Koktel is. Memang easy tapi hang tak tahu aku nak bawa barang apa. Hang pergi cari. Kalau salah, nasib hang lah. Tapi challenge dia sangatlah akan menyusahkan diri hang. Aku memang suka menyusahkan orang. Hang takkan tenang kalau duduk dengan aku. Aku rela untuk disusahkan kalau dengan kau nah. Oh, tadi nak tolong aku. Lepas tu nak ni ya. Bella untuk demi menyusahkan hang Una. Yalah, aku akan memudahkan kau punya ni lah. So sweet. Kau aku siku lah kau nak lama. Kenapa tak suka ke aku gedik-gedik hang? Kenapa ya? Kenapa? Tak suka? Tak suka. Kenapa tak suka? Aku ni muda catch feeling. Tak nak. Tak apalah tadi tak apa kalau yang projek Nizam Zaidi ni okey je. Tak Dah. dapat Nizam Zaidi pun okey. Amri Zaidi pun okey. It's okay. Amri Zaidi okey. Sekarang ni Satu kali lagi memang aku siku kau ni. Cepat. dah berani angkat tangan kat aku. Kalau orang lain boleh ke? Mana di bawah lah. Okey, so sekarang ni pergi cari barang koktel yang aku nak buat besok. Tapi berabjad dan mengikut warna. Dia ni kan, dia gelak daripada tadi. Aku tak boleh lawak tau. Apa kau ni? Nak menarik langsung lah beli barang ikut abjad, ikut warna. Itu suka hati aku lah. Tadi Han nak kata aku sekarang kan. Sekarang ni Han pergi cari barang tu sendiri. Kalau salah, Han jaga. Han tak balik tu saat gini. Lepas tu kalau aku nak balik, kau yang bawa aku balik. Dia tak cakap pun. Kenapa ikut balik lah? Okay, so sekarang challenge akan bermula sekarang. Tapi benda pertama, Ada masa ke? Ada masa? tak ada masa pun. Ada masa aku dengan kau je. Kemanglah aku kau ni. Kenapa semua pula ni? Mana nasi dengan dia tak nak pula. Kau jangan nanti kalau aku jatuh cinta, Itu cinta. kau mau tanggung jawab ke? Biarlah. Aku tanggungjawab je lah. Tapi Han takkan jatuh cinta dengan aku. Sekarang ni, tak payah cakap banyak lah. Han pergi cari susu paling sedap. Tadi cakap ikut abjad, ikut warna. Mana satu ni? Sabar nak pergi. Orang cakap pergi dulu. Korang, tadi saya cakap kat hampa tu, saya tak... Sana. Tadi saya cakap kat hampa tu, kan nak ikut abjad. Lepas tu dia kata mana. Sebab itu tak jadilah. Sebab takut dia tak jumpa. So sekarang ni saya nak... Sini. Sekarang ni saya nak dia mencari barang mengikut warna kegemaran saya. Kalau mengikut abjad ni, tak lagi bahaya. Tadi kau cakap abjad. Mana satu ni? Tak jadi sebab bahaya. Kenapa? Sebab kalau nak cari barang huruf A, takut tak ada. B tu ada. B? Abang! Kau jangan manja-manja lah. Kau nak panggil aku B, aku... Tengkorak hang kau panggil hang B. Masa A, B, C. Jadi kita cari macam mana ni? Ikut warna kegemaran aku. Warna kegemaran pakcik kau. Kalau tidak warna tu... Bila masa aku sebut warna kegemaran pakcik aku sebut warna kegemaran aku. Ya. Main-main pakcik pula. Dah, nanti warna tu tiada macam mana? Ada. Semestinya ada. Jangan risau. Aku akan cakap benda tu ada. Kalau ada, memang ada. Dengarlah cakap aku. Awak yang ketengah sangat. Okey, cepat. Mau cari apa dulu? Sekarang ni cari warna. Dah, kali kamera dulu. Tak pandai dah panggil ni. Sekarang ni cari warna. Nak warna apa? Cari apa dulu masalah dia? Cari susu Dalam dulu. koktel. Susu? Cari susu. Easy. Jom. Kata tau, koktel pun ni. Aku semua benda nak kena bagi tahu. Susu. Cari susu berwarna Warna apa?
kuning emas. Kuning emas. Pergi cari cepat. Jatuh. Wan, jatuh. Kalau salah tak boleh balik Kuning emas. Kuning emas. Carilah. Cari. Yakin tu. Sedap ke tu? Kalau tak sedap, aku baling atas kepala hang. Susu pekat. Susu pekat mesti ada dua. Pandai sangat Ni ada vitamin. Vitamin. Okey ke yang ni? Kenapa perlukan vitamin tu? Sedangkan ada vitamin amula kat sini. Kau ni. Tengok tu orang nak buat sweet dia tak nak pula dah. Aku kan dia ni kan. Cepatlah. Yang mana paling sedap. Kalau tak sedap dia nak tak nak. Buat kopi ni kena buat Ni. Kemanisan dia perlu berapa? Yang ada kalsium. Ni Supaya kau cepat tinggi. Cepat. Aku ni ringan tangan je nak bantai orang. Ikutlah. Warna kekuningan emas. Tak, sekarang ni ambil tu betul dah ke? Tanya aku dulu betul dah ke belum? Betul ke ni? Betul ke belum? Betul. Nak ni ambil satu je. Susu cair perlu dua. Nak manis. Jen dua. Dua. Tak perlulah. Sebab yang ni dah mana dah. Senyum sekarang. Aku buat pick-up lain senyum sekarang. Kalau tak senyum, aku balik atas kepala hang. Senyum sekarang. Bapa tak ikhlas. Satu je tak perlu manis. Tunjuk sekarang. Betul tak? Tunjuk dulu. 1, 2, 3. Easy lah. Easy. Dah terang-terang warna kuning emas ni. Okey, seterusnya susu sejat. Kalau susu sejat. Kalau koktel. Kau tak abang lagi nak susu warna apa? Okey, warna apa? Warna favourite aku. Selalu aku cakap warna favourite aku. Apa warna favourite kau apa? Warna favourite aku selalu aku cakap warna apa? Warna Tak perlu sebut. Ikut pink? firasat siap. Tak tahu. Tak tahu. Apa ya? Kalau rasa yakin. Aku yakin lah. Sebab hari raya hari tu kau pakai baju pink. Hari raya hari tu kau pakai baju pink. Oh, suka aku. Rasan. Ya, nak pasal pink. Tak betul dah tu. Sebab ada yang lain warna pink. Mana tak ada warna pink tu? Dan aku yakin dengan ini. Ni. Aku yakin sebab ini sama dengan warna baju kau. Tak ada biru. Biru aku. Dia aku biru. Biru. Yang pink. Dia dalam satu ni. Pink. Baju biru. Ya. Dia menyatu dalam satu Ya. tin. Maksud nak kata apa? Nak kata kita ni menyatu ah? Jangan. Malu kau. Malu ni aku orang ni. Kenapa lah aku partner dengan dia ni? Memalukan siap. Cepat. Susu betul lah. Betul. Yeah. Pandai. Good boy. Betul lah. Sebab saya selalu kalau buat koktel pakai susu ni. Pandai dia ni. Tak perlu nak atur-atur pun. Tapi tak apalah, nanti dah aku beritahu. Takut lagi dia tak nak buat benda tu. Cepat. Okay, so sekarang ni Next. cari bahan dalam koktel. Cari warna putih. Sekarang. Warna putih? Yalah, warna putih lah. Kenapa mesti warna putih? Sebab warna putih tu suci. Sesuci cintaku padamu. Sesuci cintaku Diam. padamu. Sebelum aku teriak sini, terus kau diam. Sikit-sikit seorang dah. Tu nak pergi mana? Ini kawasan keropok lah. Itulah orang cakap tua-tua pun rabun. Tengok betul-betul duduk Oh! sana. Easy. Mana ada warna lain? Yakin? Banyak lagi warna putih. Maksudnya yang ini kecil. Mana? Yang mana worth it? Tengkoi coy coy ni coy. Apa binatang ni? Oh, pilih Era Fazira. Kenapa tak nak pilih aku kat situ? Kita masa kau ada dinatar di koko masalah dia. Kalau kau ada aku pilih kau. Aku suka tengok dia aku. Dia comel dia. Kepala bulat. Macam bola. Te pego tipo assim. Você vai virar, vai gamar em mim. Te pego. Yo kan? Kau rembat kau ni. Jangan. Ingat hang dia angkat kaki. Cepat. Okey.
Betul. Wah, pandainya. So sekarang ni cari isi yang lain pula. Berwarna Isi. kuning. Ya. Takkan nak makan yang nanti ni koko ni. Bapak kedekut hang ni. Isi hati aku. Kau mau? Tak nak. Geli. Tak nak. Isi hati aku mau. Kalau bagi tu nak. Tadi. Cari apa lagi? Maggi? Cari... Kenapa kita di kawasan Maggi ni? Tadi hang kata tahu sangat. Tadi dia kata dia tahu sangat barang apa lagi yang Kalau perlu mau ada dalam warna koktel. koktel tu cantik, kita mesti cari buah naga. Bernaga. Supaya dia kemerah-merahan. Kenapa? Nampak sangat ni orang tua-tua ni rabun. Buah naga tu warna purple. Mana ada warna merah? Betul lah orang cakap cinta tu buta. Betul. Bukan nak jatuh cinta dengan kau masalah dia. Siapa kata nak jadi dengan aku? Okay, so sekarang dia nak buah naga. Aku Dia jumpa nak sudah buah naga. Ya, memang ada kat sini je. Memang akan jumpa kat sini. Dia Yeah. buah naga paling comel. Aku paling boleh buat ni. comel Tengok. Macam aku. Tengok aku boleh buat ni. Kejap nak stand dia. Help me to stand. That. Tak pandai. Stand in your heart. Stand in the eyes of the world. Cari buah naga secomel aku dan sebulat kepala aku. Jangan main-main tu makanan. Kalau Baik tau. kalau aku boleh buat sampai 3, kau bagi apa? Aku bagi apa? Aku bagi cinta aku. Anak. Ya Allah. Kenapa tak nak? Rugilah. Kat luar sana nak tak kan? Awak kat orang kat sana nak. Kalau tak nak sudah. Diam. 1, 2, Aku diam. 3, 4. Cukup, jom. Semaklah bawa budak-budak tadika ni jalan. Bising lah. Dah lelaki lewat emas. Macam buat lawatan sambil belajar. Apa lagi ni? So cute. Yang ni tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kau suka bunga? Kau suka bunga? Taklah aku suka kau. Ini pasu. Ini Kenapa tak nak dengar? ini pasu lah. Ini kalau aku belikan untuk kau nanti banyak nyamuk. Nanti kalau kau kena Aedes macam mana? Kau lah jaga aku. Kenapa tak nak? Aku pula mau jaga kau kira aku apa? Nurse. Cepatlah jalan. Kita cari barang lain lah pula. Warna kuning. Ah! Warna kuning? Warna kuning. Apa yang warna kuning? Ha? Tadilah kata pandai sangat. Warna kuning. Cepatlah. Ya Allah beratlah. Cepatlah Mama Iswan. Warna kuning. Warna kuning. Kata tahu sangat buat koktel tu. Tadi kata easy. Okay, diam. Tolong. Kontur. Jangan ganggu konsentrasi lah. Laici kalongan. Dua-dua pun boleh. Buah-buahan lah maksudnya. Yolah. Sebab buah kita baru satu kan? Kata pandai sangat. Aku pandai tapi pandai mencinta. Tak mau dengar. Warna apa ni? Mau ambil warna apa? Cepat, mau ambil warna apa? Warna kuning. Kuning. Warna kuning. Kuning macam otak kau. Ha? Kuning macam tu otak hantu dah cayak. Cepat sikit, lambat. Sikit-sikit nak kata kuning macam otak aku. I'm exhausted lah, tak larat dah. Ambil ni. Dah lah tua bodoh pula. Tu hijau bodoh. Kita dah lah sakit perut. Adalah kuning dia. Bongok lah. Biar aku cakap Sini. hijau je. Sini. Kenapa nak dekat-dekat? Jadi yang ini salah. Boleh lah untuk koktel kan. Tapi orang sebut kuning, bukan hijau. Ya sabar, hijau dulu sebab hijau. Kenapa ni? Siapa ikut cila Ya, siapa okey lah. Ambil je lah. Mana satu kau ni? Ambil je lah. Benda dah ambil dah pun. Okay. Tapi betul kan nak yang tu? Sebab hijau tu dia sepupu kuning. Sepupu kuning. Bapaknya siapa pula? Kuning tu otak kau. Ni. Longan ni macam best.
Ambil je lah longan tu. Lambat sangat tau. Orang dah bosan dah tengok tahu tak. Tengok, otak dia pun kuning. Yang ini hijau. Mana satu? Aku suruh ambil kuning Oh, ni. maksudnya tidak kuning. Kan? Tu rak tak. Okey. Okay, ambil lah cepat. Tak payahlah mengaji. Cepatlah. Ambil cepat. kan. Kalau kau dapat sampai, Ni kalau jatuh atas kepala aku bengong macam mana? cepat. Kalau kau dapat ambil aku Bagi apa? hantar. Bagi 200 lah kat aku. Dah lah itu menipu 200 aku. terlalu sikit lah. Terlalu sikit. Ah. Lepas tu nak bagi berapa? 2,000 sekali dengan hantar kan? Aku bawa rombongan kalau dapat. Nak ambil. Sumpah tak nak ambil. Boleh pun ambil. Nak buat sweet-sweet pula. Leci. Kau ingat aku mau sangat kan kau sampai tadi tu? Ha? Hang yang bagi ayat tu daripada tadi kat aku. Oh, diam. Aku tak cakap apa. Diam. Air dia mana? Ayat dia. Oh. Kalau nak sedap aku ada tengok resipi ni. Kita ambil ayat. Ayak love you. Ayat love you. Serabut aku. Tak nak sangat. Jom. Kunci aku. Ambil kunci sekarang. Kau manuman ni kau mau bawa aku balik kan? Janganlah, tak nak. Cepat je balik. Abang je balik cepat abang. Rasanya syok lah sebab aku tak pernah panggil orang abang. Aku panggil abang lah. Dia macam suami isteri tengah cari barang. Abang nak cari barang apa? Ya sayang. Ya Allah, gilinya. Okay, so sekarang kita nak cari soda. Soda mana ada warna lain? Memang warna putih lah. Yalah, tapi yang mana sedap? Yang sedap. Ha. Kau pula yang ambil ni. Macam mana ni? Sebab hal lembab kalau tunggu. Sebab orang tutup ni dia pergerakan dia lambat sikit. So orang muda kena cepat kan. Settle ke sudah ni? Dah settle dah. Nak buat apa banyak-banyak. Kan aku pun rasa sudah settle. Jom kita pergi bayar. Jom. So korang. Okay last. Jap, kita tengok dulu. Nak cakap. Betul ke? Complete ke sudah ni? Betul. Complete dah. Cukup. Complete cukup. Biarlah. Kalau yang ni tak cukup tak apa. Yang penting cukup. Tak apalah. Okay. Benda yang paling challenging. Apa? Hang tak pernah buat langsung dengan sesiapa-siapa. Dia Apa? dah hamba masuk kan nak buat dengan siapa kan. Dan aku tak pernah bagi pun orang buat benda tu. Ya apa? Sangatlah menekan-nekan lah dia ni. Aku dah mengurangkan menjerit-jerit nampak tak? Konten besok ni, konten aku nak hang handle. Kau ni semua aku handle. Yelah, aku nak hang handle macam mana konten aku. Kau ingat aku jadi partner kau ni untuk jadi kuli kau ke? Mampulah siapa suruh partner dengan aku kan. Jadilah kuliah aku. Aku dah minta pun partner dengan kau lah. Kalau tak buat, bagi tahu Abang Alif. Kau beritahu lah. Aku tak apa kau dia. Sini. Tak nak kawan. Tak nak kawan. I don't want to friend. Tak nak, Cakap outro cepat. Tak nak. Tadi suruh orang diam. Una. Itu saja konten untuk hari ini. Kita jumpa besok di konten Una. Tak, accept ke tak? Kau diam je lah. Aku ni tak suka. Aku jenis membuktikan dulu sebelum aku bercakap. Itu saja daripada kami. Amuna. Saya Una. Betul lah. Saya Una. Saya Amri. The more you watch, The more you love. Kami Amuna. salah lah. Kami Amuna.